nak share satu tips beli rumah dari pemaju yang sangat penting. Korang tahu tak, ada seorang customer cakap dia punya loan tak lulus 90%, cuma lulus 70% sahaja. So sekarang ni dia tengah appeal. So bila saya tanya kenapa loan dia tak approve, dia cakap disebabkan financing. Saya nak explain kat sini apakah itu end financing. So untuk yang tak tahu apa itu end financing ni macam ialah projek, ada satu projek, lepas tu kalau bank tu nak jadi end financier untuk finance that project, so dia akan bawa masuk, bank akan bawa masuk projek tu, lepas tu dia akan buat research on that project, lepas tu dia akan decide berapa persen margin dia nak bagi untuk projek ni, lepas tu dia akan ada kota juga. So basically kalau projek tu dia macam ada 500 unit kan, kadang bank cakap okay, dia tak nak ambil semua 500 unit tu. Okay, it's not about money, it's about lowering the risk. Okay, so mungkin dia akan cakap okay, from this project kita ambil 100 unit saja. Okay, untuk this project. After 100 unit kita dah tak nak, kita close that quota. So that is end financing ya. Lepas tu masa diorang propose untuk that end financing project, diorang juga akan bank juga akan tengok, dia akan check market value area, that area kan, tengok berapa harga pasaran di sana, area rumah sana. So dari situ dia boleh bagi berapa persen dia nak finance that project. So certain bank bila dia confident dengan project tu, dia boleh bagi 90%. Kalau dia tak confident, dia rasa yang pemaju dah macam over sell the purchase price, dia mungkin akan bagi 80% ataupun 70%. Macam case customer ni mungkin saja disebabkan isu ini ya. Sebab bank tak nak tarikkan dia punya risk, okay, tinggikan dia punya risk, bagi terlalu tinggi margin. Alright. So kadang-kadang kalau kita beli projek kan, bila kita nampak macam ni, kita tahu bahawa kadang-kadang it can be a signal kepada kita yang rumah ni mungkin dijual lebih tinggi daripada harga pasaran. So kita boleh ambil this informations, lepas tu kita think, make decision whether kita nak beli rumah ini atau tidak. Kalau you feel that in the future rumah ni ada potential and you want to carry on, then it's okay, alright, as long as you tahu that there is a risk buying this house, okay. Tapi jangan buy this house tak tahu apa-apa, lepas tu bila rumah siap, harga pasaran lebih rendah daripada harga beli. You don't want that kind of situation. You don't want to be stuck in that kind of situation. So do your work, do your research, okay. Not all projects like this. Some project is very good. Diorang boleh pergi 90% kan to finance that project. Certain bank they have like higher quota on certain project. Bila dia tengok project tu macam in prime area, developed by prime developer kan, so diorang willing to take higher risk. Okay, so that is end financing, dan that is bila tips untuk korang beli rumah dari pemaju.